the morning, PM to the morning. My little Wody wanna bag him, he's a wanna rolling. Drive that funky soul. Get up. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nazruddin Abdul Razak ingin membawakan perkembangan semasa pilihan raya kecil PRK untuk Parlimen 187 Kinabatangan dan pilihan raya kecil PRK di DUN Dewan Undangan N58 Lama. Untuk makluman semua, hari ini bermulanya proses pengundian untuk undi awal melibatkan lebih 180 anggota di Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan, di mana salah satu lokasi tempat pengundian yang akan melibatkan lebih 48,700 pengundi di keseluruhan kawasan Kinabatangan. Untuk Parlimen Kinabatangan sendiri, seperti biasa, ada 3 sebenarnya Dewan Undangan Negeri yang terdapat di dalam Parlimen Kinabatangan, iaitu N57 Kuamut, N58 Lamak dan juga N59 Sukau. Justru itu, pada situasi di luar jangkaan, pada Disember 2025, penyandang untuk Parlimen P187 Kinabatangan dan Dewan Undangan N58 Lamak, Datuk Seri Allahyarham Datuk Seri Bung Mohtaradin telah pun meninggal dunia, dan situasi di luar jangka ini menggesa untuk berlangsungnya pilihan raya kecil di kawasan Parlimen dan juga Dewan Undangan N58 Lamak. Seperti biasa, hari ini situasi perjalanan untuk pilihan raya kecil untuk Dewan Undangan untuk undi awal di Dewan Undangan N58 Lamak berjalan dengan lancar, walaupun pada awal tadi cuaca sedikit hujan, tetapi keadaan semasa cukup terkawal. Dan apa yang dapat saya juga kongsikan untuk kali ini pilihan raya kecil, sebelum ini pengundi menggunakan calitan di jari telunjuk di sebelah kiri, tetapi mengikut peraturan pilihan raya kali ini, para pengundi yang mengundi di Parlimen Kinabatangan dan juga Dewan Undangan N58 Lamak diminta untuk menggunakan ataupun jari kelingking kiri khas untuk PRK di Parlimen Kinabatangan dan juga Dewan Undangan N58 Lamak pada kali ini. Untuk makluman juga, calon yang akan bertanding di P187 Kinabatangan yang mendapat kertas nombor 1 ialah anak kepada Allahyarham Datuk Seri Bung Mohtaradin, saudara Naim Mohtar mewakili Barisan Nasional. Seterusnya, calon yang mendapat kertas undian yang kedua, Golden H. Salanga daripada Bebas, dan juga calon yang mendapat undi kertas yang ketiga, Datuk Saadi Abdul Rahman daripada Parti Warisan, yang juga merupakan bekas kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Sukau. Untuk menang juga di Dewan Undangan Negeri N58 Lamak, yang menghantar pencalonan yang mendapat kertas calon nombor 1 ialah Muhammad Ismail Ayub atau lebih dikenali sebagai Miha, yang sebelum ini bertanding di kawasan Dewan Undangan ini sebagai calon bebas dan kali ini menyarung jersey Barisan Nasional. Dan seterusnya, hanya 2 pertandingan, 2 penjuru yang seterusnya mendapat nombor 2 untuk kertas undi, iaitu Mazliwati Abdul Malik mewakili Parti Warisan. Sebentar saya tadi, sebenarnya kita juga melihat tinjauan yang telah dilakukan oleh pengurusi SPR sendiri, Datuk Seri Ramlan Harun, untuk memastikan kelancaran proses pilihan raya kecil yang berlangsung pada hari ini di IPD Kinabatangan. Dan sebentar tadi beliau berkongsikan bahawa pihak SPR yakin peratusan mengundi kali ini akan meningkat daripada yang sebelumnya, dan pihak SPR juga melakukan siap siaga jika berlaku sebarang kebarangkalian, terutama melibatkan cuaca yang tidak menentu, terutama di kawasan-kawasan pedalaman di DUN Kuamut ataupun di Parlimen Kinabatangan. Kalau boleh kita kongsikan hasil daripada temu bual bersama dengan pengurusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun. Ya, cuaca agak tak menentu di kebelakangan ini, dan kita berharap pengundi-pengundi dapat aware dengan keadaan cuaca dan mengikuti perkembangan semasa. Walaupun kita harap pengundi-pengundi boleh keluar lebih awal. Sebab selalunya cuaca akan menjadi lebih buruk pada sebelah petang. Jadi kita harap pengundi-pengundi dapat memantau keadaan
dan sebaik mungkin dapat keluar mengundi awal pada hari mengundi 24 bulan nanti. Mungkin dari segi cabaran tu Datuk Seri untuk bawa keluar peti undi di kawasan-kawasan yang terpencil memerlukan heli tu, mungkin macam mana atas? Ya, kita telah pun mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dalam PRN yang baru ni, di mana ada satu pusat mengundi kita di Sekolah Kebangsaan Keramuak di Kuamut ya, yang tak dapat kita bawa keluar walaupun menggunakan helikopter kerana keadaan cuaca yang agak buruk. Jadi kita telah pun mengambil tindakan di mana sebelum ini pusat pengundian tersebut kita tutup pada pukul 3 petang, tapi kita telah awalkan pada pukul 2 petang. Jadi saya harap pengundi-pengundi di kawasan tersebut aware dengan perubahan berkenaan. So kita nak pastikan peti-peti undi dapat kita bawa keluar dalam seawal mungkin, dan untuk kita mengelakkan perkara yang telah berlaku sebelum ini berlaku lagi pada kali ini. Mungkin jangkaan keputusan tu Datuk Seri seawal pukul berapa tu nanti? Mereka mengambil kira lokasi pusat-pusat pengundian yang agak jauh. Kita menyangkakan dalam pukul 10 malam kita boleh conclude, kita boleh dapat keputusan. Baiklah, itu tadi perkongsian daripada pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun. Pastinya pelbagai persediaan yang akan dilaksanakan oleh pihak SPR terutama mendepani situasi di luar jangka, cuaca dan juga kawasan di pedalaman, dan semestinya ada 8 lokasi sebenarnya pihak SPR bersedia untuk menggunakan perkhidmatan helikopter jika diperlukan untuk membawa peti undi ke Dewan Seri Lambak, di mana Dewan Seri Lambak Kinabatangan merupakan lokasi terakhir ataupun pusat penjumlahan rasmi undi untuk pilihan raya kecil P187 Kinabatangan dan juga Dewan Undangan N58 Lamak. Untuk mana juga melihat kepada situasi semasa perjalanan pilihan raya mungkin akan berjalan dengan lancar jika kesemua pengundi akan turun mengundi, melibatkan lebih 48,000 pengundi di 36 pusat mengundi di seluruh kawasan, melibatkan Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri Lamak. Kalau melihat kepada perjalanan, pihak SPR juga menyeru masyarakat untuk merancang dengan lebih awal perjalanan untuk mengundi seperti pilihan raya negeri Sabah sebelum ini berjalan dengan lancar. Pastikan mereka di kawasan pedalaman untuk menyusun atur pergerakan dari segi logistik dan juga pengangkutan supaya mereka boleh mengundi pada waktu yang ditetapkan. Ada antara pusat mengundi yang tutup, dijangka akan tutup lebih awal, bergantung kepada situasi semasa. Masyarakat juga digesa untuk menyemak maklumat tempat mengundi mereka melalui myspr.semak.spr.gov.my ataupun melalui aplikasi MySPR Semak. Dan setakat ini saja laporan yang saya dapat kongsikan daripada Parlimen untuk pilihan raya kecil P187 Kinabatangan dan Dewan Undangan N58 Lamak. Pastikan anda dapatkan informasi semasa perkembangan terkini perjalanan pilihan raya kecil P187 Kinabatangan dan Dewan Undangan N58 Lamak hanya di Jabatan Penerangan Sabah. Bersama saya Nuzuluddin Abdul Razak di Parlimen Kinabatangan. Hari ini kita semua ada peranan. Saya datang bukan untuk diri saya saja, tapi untuk masa depan negara kita. Satu kertas kecil, besar maknanya. Pilihan hari ini menentukan esok. Kita mungkin berbeza, tapi tanggung jawab kita sama. Undi adalah rahsia. Tunaikan tanggung jawab anda.